benda ni? Aduh. Setiap hari buku. Macam mana aku nak faham? Tak susah. Baca ni betul-betul membosankan. Susahkan hidup aku. Aduh, tak susah. Exam beberapa hari lagi. Aduh. Mana banyak. Aku dah tak faham semua benda ni. Benda basic pun aku tak tahu. Aduh. Macam mana lah aku nak berjaya satu hari nanti. Banyak tu. Pening kepala otak aku. Apa tu? Benda ni. Chapter sel dan organel. Dan ini adalah gambar. Ini topik aku belajar tadi. Macam menarik ke? Bagus untuk Gaya lalu. semua. Tapi dia tak nampak. Aku tak faham tadi ni. Biologi ni belajar, dia kena hidup, kena nampak alive. Jadi apa yang saya buat kan, saya ambilkan setiap organel ni dan saya memanusiakan dia. Memanusiakan? Macam sel dia ada fungsi. Jadi setiap satu benda Cila menarik. Barulah aku faham. dia ada organ jantung, Kalau tak pening. Jadi yang pertama ni Barulah yang paling aku faham. penting, nukleus, the kepala of the cell. Dia yang mengawal aktiviti sel. Dalam ni kita dah tahu dah ada kromosom. Sekejap. Kromosom kan tenaga. Yeah. Kita tengah belajar sekarang ni. Benda yang sama. Isi pun sama. Tapi daripada buku ke teknologi, hebat. Menarik. Barulah saya faham. Apa yang cikgu ajar dalam buku pun sama. Oh, ini saya suka. Seronoklah belajar dengan teknologi ni. Menarik ke kiri ke kanan. Mudah. Senang. Jadi, saya selalu bayangkan dia sebagai Spiderman. Banyak benda saya dapat. Saya lagi fokus belajar dengan teknologi. Seronok belajar dengan teknologi ni. Untuk yang berbeza, kita punya kromosom. Saya lagi faham. Kita ada RAF. Jadi, protein pula kena diangkut oleh Ilmu bukan hanya di buku, tapi ilmu dalam hati kita. Teknologi membantu kita untuk mencapainya. dan ilmu bahagian kasar. Jadi saya selalu bayangkan dia sebagai orang this end, macam tu. Jadi satu lagi kawan pula, Thank you.